Kes tuntutan palsu dan salah guna bon pinjaman bagi pembinaan sebuah lebuh raya di Lembah Kelang. Pelbagai aset termasuk tas tangan berjenama, barangan kemas, kereta mewah dan wang tunai bernilai 32 juta ringgit milik seorang Tan Sri disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut sumber, 217 unit jam tangan mewah pelbagai jenama yang disita dianggarkan berjumlah kira-kira 5 juta ringgit. 27 unit tas tangan bernilai lebih 1 juta ringgit dan barangan kemas berjumlah lebih 4 juta ringgit. Manakala 9 kenderaan mewah jenis Bentley, Mercedes-Benz dan Range Rover pula bernilai hampir 7 juta ringgit. Kesemua barangan mewah itu diperoleh pegawai penyiasat bahagian siasatan SPRM selepas menyerbu 2 kediaman milik Tan Sri itu yang terletak di Ibu Negara kemarin. Dalam serbuan itu, SPRM turut menemui sebuah stor simpanan pelbagai jenis minuman beralkohol mewah di salah sebuah kediaman dipercayai bernilai kira-kira 3 juta ringgit. SPRM turut menyita salah sebuah unit kediaman mewah terbabit yang dianggarkan bernilai 12 juta ringgit. Semakan mendapati barangan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram. Kesemua barang dan aset disita bagi tujuan siasatan lanjut mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Amla 2001.